Oh, hari ni kita dengan brother ni, dia tengah makan kicau. Sama dengan nasi goreng sikit. Dan juga aku makan minum Singapura. Hari tu kita singgah dekat Raup dengan satu misi untuk mencari durian Musang King yang padu. So kita orang singgah dekat tepi jalan ni, ada satu kedai nama Raup Durian Station nombor 29. Masa ni kawan aku tengah haggle price dengan aunty dengan uncle Cina ni. Harap-harap dapat lagi price Faham. Mana nanti pilih yang cantik dulu. Ini 48 nanti 48 ni 38. Paling handsome. Oh. Paling handsome 68. Kita dekat Raup Durian Station. Harga durian kat sini ikut size dengan kualiti. So boleh pilih ikut bajet dan selera. Gantilah, kalau dia tahu mana pilih. Tapi saya suka yang medium size. Selalu sedap. Okey. 4 nanti. Ini tak besar. Ini tak besar. Saya tolong acak. Okey. Sikit buat bekas Okey, bro. Tolong yuk. Okey, jap. Yuk. Ambil je lah. Alamak, dia tanyalah. Kita on je lah. Kita orang dekat sini. Tutup. Kasih orang makan kan? Kasih orang makan. Dia ada 2-3 rumah ni angkat Haji. Itu sebab dia mau tukar-tukarkan ni lah, kotak. Kita hari makan durian dekat Raup. Sedap. Rasa dia memang padu geng. Lemak-lemak manis. Memang berbaloi lah beli Musang King ni. Aku yang belanja. Oh, ni cantik bro. Lagi best sebab kawan yang belanja. Tempat best, layanan pun bagus, durian pun sedap. Kita orang suka, kita orang bagi 4.5/5.